Okey, menjawab soalan berapa bang? Okey, ni berkaitan dengan video BRV 1.5 V-Spec tahun 2019 ni. Okey, jom dalam video ni saya cerita sikit, kita sembang-sembang pasal harga, pasal bulanan, berapa tahun loan lepas dengan detail-detail loan macam mana nak lepas. Okey, jom. Siapa yang belum follow saya, tekan button follow dulu guys kat tepi ni. Share video saya dekat kawan-kawan, sahabat, bantu saya untuk repost, jangan lupa like share, okey? Mari. Okey, untuk pengetahuan, BRV ni adalah kereta MPV 7 seater Siapa yang berminat nak kereta ni, make sure gaji 1,800 ke atas, boleh cuba dah buat full loan kosong muka. Nama setakat blacklist PTPTN atau telco, saya boleh bantu dapatkan full loan. Tapi kalau nama ada blacklist benda-benda besar, saya susah sikit nak bantu full loan. Kena sembang penyamin dengan deposit guys. Okey, untuk harga body 46,800 sebelum on the road Yang ni belum masuk insurance, road tax. Kalau ada masuk loan, kita ada charge processing fee. Okey. So, harga on the road untuk cash boleh sampai dalam 49,800, siap semua, warranty ada 3 tahun. Siapa yang nak beli cash Siapa yang nak masuk loan pula, kita ada charge processing fee. So, processing fee dia tu lebih kurang 3,000. So, on the road akan sampai 52,800. Untuk full loan kosong muka tak ada masalah. Okey, kalau buat full loan dengan bank, bulanan lebih kurang 680 macam tu. Loan 8 tahun saja, pendek Tapi kalau nak masuk loan kredit Ion ataupun challenge berjaya kredit ke, yang nak buat full loan juga boleh. Tapi bulanan dia boleh pergi 700 lebih, 9 tahun. Okey. So dalam dia datang dengan full leather, kemas, cantik. Kereta ni saya jamin 100% tak ada major accident. Satu sahaja owner, Melayu lelaki. Untuk mileage baru 76,000 sahaja guys. Okey, datang dengan push start button, radio semua touchscreen, semua cantik lagi kereta ni. Okey, reverse camera pun ada juga. Untuk warranty jangan risau, kalau loan bank kita ada terus masukkan 3 tahun warranty, cover engine, gearbox, aircon, ECU, ECM. Untuk kredit saya bagi setahun saja warranty. Jangan risau, penghantaran kita buat seluruh Semenanjung. Untuk kereta ni saya boleh jamin memang sesuai sangat untuk keluarga, sebab dia punya row, second row dengan third row dia luas, lebar. Lagi lebar daripada Alza. Walaupun daripada luar dia nampak kecil kan, tapi dia besar dekat bahagian dalam. Okey. Untuk bahagian belakang dia ada aircon blower dekat bahagian atas ni. So sangat-sangat selesa lah kalau nak pakai untuk long distance. Okey, untuk boot space dia tak besar sangat. Bolehlah letak dalam 2 ke 3 luggage yang kecil saja. Tapi kalau korang rasa memang jenis banyak pakai untuk long distance, boleh pakai rooftop dekat atas ni macam sampan tu, boleh letak barang kat atas tu. Untuk enjin menggunakan enjin 1.5 liter iVTEC. Ni saya cakap terus terang, dia punya enjin sama macam Honda City, sama je macam Honda Jazz. Okey. So ada pick up, ada power. So tak perlu risau untuk naik bukit, untuk kalau duduk penuh ramai orang tak ada isu. Okey. Ada marking kilang, semua masih available. Saya jamin 100% kereta ni, enjin, gearbox semua masih cantik. Warranty pun 3 tahun, tak perlu risau. Tak ada major accident, tak ada banjir semua, insya-Allah. So kalau kau berminat nak dapatkan lebih info pasal kereta ni, masuk ke dalam profil saya, tekan link dekat situ, terus PM dengan saya, okey? Ada ke rumah hijau saya, kita sembang nanti senang-senang, saya cek satu-satu dokumen, terus sahaja kita submit loan secara percuma, okey? So nak mencari kereta terpakai, boleh cari saya Syahrin di Mafoto. Assalamualaikum guys.